Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan dan ramai yang vote untuk spin wheel giliran presentation kan. So tepat jam 12 pagi, tengah hari lah, aku akan spin nama-nama ni, nama-nama korang lah. So sebelum aku spin, aku nak bagi tahu aku akan pick satu nama daripada grup masing-masing. Mostly nama pertama dalam setiap grup lah. Tak kisah lelaki ke perempuan. Kemudian aku akan paste ni dekat spin wheel ni. Pastekan. Nampak ada dia, Din, Haikal, Haziq, Anas, Muhammad, Anik, Farah, Izzat, Ifzud dengan nama aku sendiri lah. So aku akan shufflekan nama-nama ni dalam maybe aku buat 10 kali kot. Sebab kita ada 11 grup, kita buat 10 lah. Okay nama pertama, shuffle pertama, shuffle kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dah Okay, cara dia macam ni. Nama yang pertama keluar daripada wheel ni akan diletakkan pada grup face to face, dan nama yang kedua keluar akan letakkan pada grup online. Aku akan gili-gili. Sebanyak face to face aku ambil 6 grup, online aku ambil 5 grup. Sebabnya aku tak nak online nanti panjang sangat, sebab doktor katakan, Umi katakan nak buat malam. So aku tak nak lewat sangat nanti. Jadi aku ambil 5 je lah, minimumnya tu. Ingat nak ambil 2 je. Okay tanpa buang masa, aku akan spin nama pertama. Dan aku akan tulis kat sini, dekat phone. Nama pertama ataupun kumpulan pertama ialah kumpulan 2. Baik tak kena nama aku. Kumpulan 2 kumpulan Din. Okay, nama yang kedua, nama yang pertama untuk online ialah kumpulan Haziq. Oh, tahniah Haziq, kumpulan 4. Dapat online. Anas dengan Haziq. Hampir je Okay, kita dah ada 2 tadi kan. Online 1, face to face 1. Okay, yang kedua untuk face to face ialah kumpulan mana? Jom. Kumpulan siapakah dia? Kumpulan 1, iaitu kumpulan dia, Safa. Okay terima no, tak ada bantahan-bantahan Kita pergi ke seterusnya untuk online. Online kita akan pergi ke nama siapakah. Jom. Nama siapakah yang bertuah untuk online? Kumpulan 6. Kumpulan 6 Kumpulan 6. Kumpulan siapa? Tak silap aku Akif kot. Okay, seterusnya kita ada berapa lagi ni? 1, 2, tadi ada 2, 2. 2, 2, ni ada 7 lagi lah. So, nama seterusnya untuk face to face. Let's go. Kumpulan 3, iaitu kumpulan Haikal Mukris, Datuk Aziz. Kumpulan 3. Okay, seterusnya untuk online, kita pergi ke kumpulan ketiga untuk online. Kumpulan siapakah yang bertuah? Kumpulan Hifzul. Hifzul memang lah babak spin wheel ni. Hifzul kumpulan 10. Saya itu gila dia naik. Nama dia naik je. Face to face. Let's go. Pendekkan masa.
Bulan, oh 8. Kumpulan Farah Arisha. Ni aku tak tahu siapa dia dalam. Seterusnya, kita pergi ke online. Ada 4 lagi. Anas, Akmal, Ani dan Izzat. Wey. Nak fight orang-orang hebat susah ni nama aku ni. Online yang keempat. Pertama pula. Jatuh kepada Izzat Fakrullah. Kumpulan 9. Tahniah ya. Nanti Izzat belanja aku gula-gula. Kira dah suah dah tu. Okay, seterusnya 3 lagi kumpulan dan 2 slot untuk face to face dan 1 online. Siapakah yang akan bertuah ambil face to face ni? Jom kita pergi. Kumpulan, tidak. Lawa aku. Aduh. Kumpulan 11 ya guys. Nama aku sendiri. Face to face. Betul-betul bertuah. Okay guys, ada 2 nama. Anas dan Ani. Hui, ini fight antara orang rebat ni. 5 dan 7. Satu akan pergi ke online. Nama yang naik ni aku pergi ke online dan nama yang tinggal tu face to face lah. So, jom kita tengok siapa yang akan bertuah. Wah, Anik lagi tinggi lah. Kumpulan 7 dan kumpulan 5 akan automatik pergi ke face to face lah. Tak apa Nas, kita sekali Nas. Tak ada apa lah. So, dah habis dah untuk spin wheel ni. Itu saja pada saya. Kalau yang tengok video ni, terima kasih lah yang tengok lah. Sebab aku nak bukti je video ni. Tak adalah beri sangat nak rekod pun. Takut orang kata aku macam-macam lah. Kroni lah apa semua lah. So guys, tolong terima dengan hati terbuka ya. Kalau tak terima, pergi bantah sendiri. Okay, apa-apa pun, aku dah nak stop dah. Terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena-kena